Assalamualaikum. Okey. Cikgu harap hari ni semua sihat kot. Okey, alhamdulillah. Okey, hari ni kita nak belajar satu tajuk yang barulah, iaitu tentang kesan zaman darurat. Okey, biasa dengar tak pasal darurat? Biasa kan pernah berlaku dekat negara kita satu ketika dulu. Okey, jadi sebelum kita mula, cikgu nak tunjuk dululah tentang keadaan darurat di negara kita. Sebelum kita pergi kepada kesan, tajuk kita adalah kesan. Okey, tapi cikgu nak awak lebih fahamlah apa itu darurat dan macam mana keadaan negara kita pada zaman darurat. Okey, bagi perhatian tengok cerita ni, kisah ni lebih kurang 5 minit je. Pasti semua negara tidak mahu perkara ini berlaku. Impaknya sangat dahsyat dan meninggalkan kesan terhadap pelbagai perkara dalam tempoh yang lama. Malaysia atau yang dikenali Tanah Melayu pada masa dahulu pernah mengisytiharkan darurat pada 19 Jun 1948. Darurat ini hampir merenggut peluang Malaysia untuk mengecapi kemerdekaan. Sir Edward Gen telah mengisytiharkan darurat dan ia berterusan sehinggalah berakhir pada tahun 1960. Selama 12 tahun, pemberontakan bersenjata telah mengakibatkan keadaan huru-hara yang sangat teruk. Jadi, video kali ini kita akan melihat bagaimana tercetusnya darurat di Tanah Melayu. Teruskan menonton. Ideologi komunis tiba di Tanah Melayu pada awal tahun 1920-an lagi. Imigran Cina telah membawa buku-buku dan risalah mengenai ajaran komunis dan disebarkan di kalangan orang Cina di Tanah Melayu. Pada tahun 1927, komunis di Tanah Melayu bergerak di sebalik parti Kuomintang KMT. Selepas itu, pada tahun 1930, Parti Komunis Malaya atau PKM telah ditubuhkan ekoran pecahan Parti Komunis Nanyang di Singapura. Sebenarnya, PKM telah menjalankan kegiatan mereka secara sulit kerana parti ini diharamkan disebabkan kelihatan anti-British. Namun, selepas kedatangan Jepun di Tanah Melayu pada tahun 1941, PKM telah mendapat tawaran membantu British untuk berperang melawan askar-askar Jepun. Ini kerana PKM telah mempunyai kekuatan dari segi jumlah ahli dan juga logistik. Selain itu juga, PKM dengan rasminya telah menubuhkan sayap bersenjata parti yang dikenali dengan nama Regimen Pertama MPAJA pada 1 Januari 1942. Kemaraan PKM. Setelah Jepun menyerah kalah, PKM telah menjadi sebuah parti yang paling tersusun organisasinya berbanding dengan parti-parti yang lain di Tanah Melayu. Kebebasan dan kelonggaran yang diberikan oleh pihak British telah mendorong pemerintah tertinggi PKM melaksanakan beberapa agenda untuk menguatkan pengaruh parti. Menjelang Jun 1948, keadaan menjadi gawat dan tegang. Kerajaan tidak mampu mengawal keadaan dengan cara biasa kerana adanya kegelisahan dan bantahan di beberapa tempat oleh masyarakat tempatan. Antara faktornya adalah dari pihak PKM sendiri dan juga masyarakat tempatan yang tidak berpuas hati terhadap British. Pengisytiharan darurat. Pada 16 Jun 1948, 3 pengurus ladang berbangsa British telah dibunuh oleh ahli PKM. Inilah peristiwa yang mencetuskan pengisytiharan darurat yang memberi kuasa kepada polis untuk menahan, memenjara dan menghukum. Akibat daripada itu, pengisytiharan pemerintahan darurat telah dibuat oleh Pesuruhjaya Tinggi British Sir Edward Gen meliputi seluruh Tanah Melayu. Pada 23 Julai 1948, British mengharapkan kembali PKM serta parti berhaluan kiri yang lain. Bermula dari sinilah, PKM mula menggunakan keganasan termasuklah memusnahkan harta awam, terutamanya kebun getah dan lombong putih timah, malah membunuh orang awam yang disyaki bersubahat dengan pihak British. Keadaan huru-hara ini telah membuatkan British mengambil langkah drastik serta beberapa strategi untuk melemahkan PKM yang bertindak ganas. Antaranya adalah pertama, rancangan BRICS. Ia merupakan rancangan penempatan semula settingan di perkampungan baru bagi mengasingkan penduduk daripada pengaruh dan ancaman komunis. Strategi ini juga dapat menyekat bekalan makanan, memutuskan perhubungan maklumat dan ubat-ubatan kepada ahli PKM. Kedua, kad pengenalan. Pada tahun 1948,
kad pengenalan mula diperkenalkan kepada semua penduduk di Tanah Melayu yang berumur 12 tahun ke atas. Ia bertujuan bagi mengesan dan menghadkan pergerakan penganas komunis. Ketiga, Perang Saraf. Satu kempen telah dibuat untuk menghapuskan penganas komunis, iaitu memenangi hati dan fikiran rakyat. Antara isi kandungan kempen ini adalah mengedarkan risalah, jaduan makanan dan ganjaran wang ringgit bagi menangkap pemimpin tertinggi PKM. Keempat, pengampunan beramai-ramai. Ia bertujuan bagi memujuk pihak komunis supaya menyerah diri. Kerajaan telah menyebarkan risalah dan pas pengampunan dalam bahasa Melayu, Cina dan Tamil. Setelah British melaksanakan pelbagai strategi ini, ia telah membawa kejayaan kepada Tanah Melayu dalam menamatkan darurat. Yang di-Pertuan Agong telah mengisytiharkan berakhirnya Undang-Undang Darurat pada tahun 1960. Pada 2 Disember 1989, PKM telah menandatangani perjanjian perdamaian dengan Kerajaan Malaysia di Hat Yai, Thailand. Jadi, dengan perjanjian tersebut, perjuangan PKM untuk mendirikan sebuah kerajaan komunis di Malaysia secara rasminya telah pun berakhir. Kesimpulannya, darurat yang berlaku sepanjang tahun 1948 hingga 1960 banyak memberikan kesan buruk dari segi ekonomi, sosial dan politik di Tanah Melayu. Perkara ini juga merupakan satu peristiwa besar yang hampir mengakibatkan negara ini sekali lagi tergadai di bawah pemerintahan yang zalim sebagaimana kejatuhan Empayar Melayu Melaka kerana perselisihan dalaman dan perebutan kuasa. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi. Okey, dah tengok pasal video tu kan? Video ni tentang apa? Darurat. Dan juga langkah yang diambil oleh kerajaan untuk menangani darurat. Dan pada akhir tu tak sat dia bagi tahu sebenarnya darurat ni memberi banyak kesan buruk pada negara kita. Itu yang kita nak belajar adalah kesinambungan daripada darurat tu. Okey, maksud dia dalam kerajaan nak membantras darurat, kerajaan ambil beberapa langkah. Langkah itulah yang sebenarnya menimbulkan kesannya. Kesan yang kita nak belajar hari ini. Okey, itu berkaitan darurat. Jadi cikgu harap awak dapatlah sikit pengetahuan tentang bagaimana keadaan darurat di negara kita. Kalau awak tengok tak sat berlaku masalah apa? Catuan bekalan makanan. Kerajaan terpaksa buat perkampungan baru untuk membantras komunis. Lepas tu diperkenalkan kad pengenalan. Semua tu sekali akan timbul kesannya bila dilaksanakan darurat. Dan darurat ni awak tengok tak sat makan masa yang panjang. Hampir 12 tahun kita isytiharkan darurat. Pada tahun 1989 barulah ditandatangani perjanjian antara kita kata komunis dengan negara kita untuk menamatkan kita kata fahaman komunis di negara kita lah. Okey, hari ni kita akan masuk pada tajuk yang kita nak belajar hari ni lah. Okey, ni tajuk kita hari ni. Okey, tajuk kita adalah kesan zaman darurat. Okey, kesan zaman darurat. Darurat ni kesan dia kita boleh bahagi kepada dua. Yang pertama, apa dia? Politik. Kesan daripada aspek politik. Maksud dia kalau kita nak jawab soalan, kadang-kadang soalan tu dia boleh tanya kita aspek mana yang dia nak tanya. Yang pertama, politik. Yang kedua, kemungkinan soalan boleh tanya tentang sebenarnya ada lagi lah kat bawah ni, iaitu berkaitan dengan sosio-ekonomi. Okey, ni kesan politik. Okey, iaitu politik. Antara kesan dia adalah jumlah warga negara meningkat pada waktu ni. Iaitu pada diisytiharkan darurat tu, ramai orang dapat kewarganegaraan. Tu yang menyebabkan meningkatnya jumlah warga negara. Okey, itu adalah ekoran daripada langkah British nak menangani komunis. Iaitu macam dalam video yang awak tengok, langkah yang menyebabkan peningkatan jumlah warga negara adalah pengampunan
ramai dan memperkenalkan kad pengenalan. Itu antara punca yang menyebabkan pada zaman darurat ni ramai orang boleh dapat kewarganegaraan, iaitu yang kita fokus kepada kaum imigran Cina dan India. Pada waktu ni lah mereka dapat hak mereka sebagai warga negara di tanah Melayu. Okey, mari kita tengok berapa ramai yang dapat kewarganegaraan pada waktu ni. Iaitu sebanyak 1.2 juta orang Cina, 180,000 orang India. Ni yang saya kata tadi, pengampunan dan kerajaan juga melonggarkan syarat kerakyatan sebab nak menarik orang supaya berpihak kepada kerajaan. Jangan terpengaruh dengan komunis. Jadi salah satu cara nak menarik orang menyokong kerajaan melonggarkan syarat kewarganegaraan lah. Okey, itu kita tengok kesan yang pertama daripada segi politik. Apa dia kesan dia? Jumlah warga negara meningkat. Kemudian awak kena bagi tahulah bukti bila awak kata warga negara tu meningkat, berapa ramai orang yang dapat kewarganegaraan. Fokus kepada Cina dengan India. Jumlah dia berapa? Kenapa berlaku macam ni? Sebab apa? Kelonggaran syarat kewarganegaraan. Maksud dia nak dapat warga negara tu syarat dia dah dilonggarkan lah. Okey, itu kesan yang pertama dari segi politik. Dapat tak? Boleh nak? Okey, yang kedua. Iaitu kesan dia MCA ditubuhkan. MCA ditubuhkan. Biasa dengar ada MCA? Biasa Okey, ni parti politik yang mana kita tengok dia fokus kepada kaum apa? Awak? Malaysian Chinese Association. Maksud dia kaum apa? Kaum Cina. Kaum Cina. Tu sebenarnya lah MCA ni adalah satu pertubuhan politik yang kerajaan tubuhkan untuk menawan hati orang Cina. Iaitu satu parti politik yang sah lah, yang ditubuhkan oleh kerajaan supaya nak menarik orang Cina menyertai parti itu dan membela nasib mereka di tanah Melayu, dan mereka tak perlulah komunis untuk membela nasib mereka sebab kerajaan dah tubuhkan MCA. Okey, itu penubuhan MCA iaitu nak menawan hati orang Cina. Dan dia merupakan pertubuhan yang sah lah oleh kerajaan. Okey, siapa yang menubuhkan? Tan Cheng Lock. Kerajaan selepas disuarakan untuk menubuhkan parti untuk orang Cina, yang main peranan untuk menubuhkan ni adalah Tan Cheng Lock. Okey, Tan Cheng Lock iaitu ditubuhkan pada 27 Februari 1949. Okey, apa peranan MCA? Bila ditubuhkan, dia nak tunjuk yang dia menyokong kerajaan British, iaitu dia mula membantu kerajaan. Okey, antara dia buat apa? Dia berganding bahu lawan komunis. Itu yang pertama. Yang kedua, bantu kerajaan dari segi keuangan. Okey, iaitu memerangi komunis bersama dengan kerajaan. Yang kedua, bantu daripada segi keuangan. Okey, bantu daripada segi keuangan iaitu mereka kumpul sumber keuangan dan duit ni didermakan kepada penduduk kampung baru. Didermakan kepada penduduk kampung baru untuk menyediakan kemudahan lah kepada penduduk kampung baru. Okey, duit dikumpulkan melalui apa? Macam mana MCA mencari sumber keuangan? Dia buat apa? Kuat sikit. Kutipan derma melalui loteri kebajikan. Dia buat kutipan derma melalui loteri kebajikan. Jual loteri. Hasil daripada jualan didermakan. Okey, itu bantuan daripada segi keuangan. Bantuan daripada kita kata apa? Melawan komunis, memerangi komunis macam mana? Iaitu dia bantu memindahkan penduduk. Memindahkan penduduk ke perkampungan baharu. Itu antara bantuan yang diberi oleh MCA untuk memerangi
komunis. Itu kita kata kesan daripada ni apa dia? Tertubuhnya MCA. Dan kenapa juga China bersetuju untuk menubuhkan MCA? Iaitu sebab pada situasi ni, pada dalam keadaan zaman tu, kebanyakan sentimen orang China adalah komunis. Orang anggap semua Cina tu adalah komunis. Asalkan tengok muka Cina saja, komunis. Okey, ni pun salah satu sebab lah pasal apa mereka tubuh MCA, iaitu nak menghapuskan sentimen bahawa bukan semua Cina komunis. Ada Cina yang membantu kerajaan memerangi komunis. Itu sebablah sebab kenapa mereka pun bersetuju nak menubuhkan MCA sebab nak menghapuskan sentimen tersebut lah. Okey, itu berkaitan dengan MCA. MCA tak sah apa dia? Ditubuhkan oleh Tan Cheng Lock untuk membantu memerangi komunis. Lepas tu bantu daripada segi apa? Keuangan. Lepas tu menempatkan penduduk di kampung baru. Dan tujuan dia tubuh adalah nak menghapuskan sentimen bahawa Cina tu menyokong komunis. Padahal bukan semua Cina menyokong tu, kena fahamlah satu benda yang awak kena faham berkaitan dengan MCA dan siapa sebenarnya Cina ni lah, bukan semua komunis. Okey, tu kesan daripada segi politik. Yang kedua, kesan yang ketiga, kemerdekaan dipercepatkan. Ni pada tahun bila diisytiharkan darurat? 1948. Bagus ingat. Okey, 1948 diisytiharkan darurat. Okey. Kita merdeka tahun bila? 1957. Kita merdeka pada tahun 1957. Kenapa kemerdekaan kita secepat tu? Salah satunya sebab nak menangani komunis lah. Sebenarnya darurat tu menyebabkan kemerdekaan dipercepatkan. Okey, iaitu punca daripada apa kerajaan British mempercepatkan kemerdekaan dekat negara kita. Iaitu dia bermula daripada rentetan penubuhan CLC. CLC ni adalah satu pakatan yang sebenarnya boleh menimbulkan kesedaran dalam kalangan pemimpin bahawa pemimpin kita sebenarnya boleh berkongsi kuasa dengan kaum yang lain. Penubuhan CLC ni adalah satu pertubuhan yang mana kita melibatkan pemimpin pelbagai kaum dalam tu kan. Ada pemimpin daripada orang Melayu, Cina dan India. Bersepakat untuk menyelesaikan isu-isu yang berlaku dalam negara kita pada waktu tu. Okey, jadi mula daripada CLC ni lah kerajaan British ada keyakinan untuk bagi kita kemerdekaan sebab kita ni boleh bekerjasama dengan kaum yang lain dan boleh berkongsi kuasa. Jadi sebab itulah British dia yakin kalau dia bagi kita kemerdekaan, kita boleh bersama-sama berganding bahu memerangi komunis. Dan bila kita dah diberi kemerdekaan, komunis akan hilang hala tuju dia lah. Tak perlu dah dia nak ambil negara kita sebab kita dah jadi sebuah negara yang merdeka, kita sendiri akan memimpin, tak perlu komunis. Sebab tu salah satu cara dia British rasa nak menamatkan darurat adalah dengan cara memberi kemerdekaan. Tu kesan dia. Jadi kita pun dapatlah kemerdekaan dengan lebih cepatlah. Itu sebenarnya kesan daripada apa? Penubuhan CLC. Okey, tu kesan daripada aspek politik. Ada apa? Meningkatkan jumlah warga negara. Yang kedua, penubuhan MCA. Yang ketiga, mempercepatkan kemerdekaan. 3 kesan tu daripada segi politik. Okey, kesan yang kedua yang saya kata soalan juga boleh tanya daripada aspek sosioekonomi. Dia boleh tanya. Jadi bila nak jawab soalan tu berhati-hatilah. Jangan terus jawab. Bila tengok kesan darurat saja jawab terus.
tengok dulu dia nak fokus yang mana, aspek apa. Kalau dia tak fokus aspek apa, tak jadi masalah lah. Boleh jawab saja semua berkaitan dengan kesan. Okey. Kesan yang berikutnya, sosio-ekonomi. Okay, apa kesan dia? Kos perbelanjaan meningkat. Macam awak tengok video tadi. Kerajaan buat apa? Rancangan. Jumpa tak tadi? Rancangan apa? Rancangan apa? Sebut kat akhir rancangan apa? Rancangan bridge. Rancangan bridge. Rancangan bridge ni salah satunya dalam tu adalah buat perkampungan baharu. Nak buat perkampungan baru ni perlu modal yang tinggi. Sebab itulah meningkatkan perbelanjaan British. Perbelanjaan kerajaan lah pada waktu ni. Okey. Selain pada tu nak memerangi tu pun, nak membantras tu pun memerlukan kos juga. Okey, kita tengok berapa banyak kerajaan habis duit pada waktu ni untuk memerangi komunis. Tengok banyak mana? $250,000 hingga $300,000 kerajaan habiskan. Banyak tu. Zaman dulu dengan zaman dulu tu kan. Okey, lepas tu sebulan anggaran lebih kurang 10 juta sebulan untuk memerangi komunis. Okey, lepas tu apa dia lagi? Kalau setahun 120 juta. Perkampungan baru 7 juta. Satu-satu perkampungan baru tu nak buat tu. Makan modal yang besar. Apa kesan dia? Bila kerajaan terpaksa habiskan duit untuk memerangi komunis, kebajikan rakyat akan terabailah. Sebab duit banyak untuk memerangi komunis. Jadi berkaitan dengan kebajikan rakyat pada waktu tu, kemudahan infrastruktur ke apa semua, kerajaan kurang bagi penekanan lah. Okey, tu kesan yang pertama daripada segi sosio-ekonomi. Meningkatkan kos perbelanjaan. Boleh tak? Okey nah. Kos perbelanjaan meningkat. Jadi bagi tahu berapa banyak yang kerajaan gunakan pada waktu tu adalah huraian awak. Isi dan juga huraian. Okey, yang kedua. Rakyat derita dan sengsara. Awak tengok video tadi, nampak derita ke, nampak seronok ke apa? Derita, sengsara dalam keadaan yang macam tu. Keadaan yang tak selamat. Kalau kita, baru-baru ni, biasa negara kita, darurat, tu kita isytiharkan masalah apa tu? PKP. Sebab apa? COVID. Sebabkan COVID-19. Rasa macam mana? Tak bebas. Nak keluar jalan pun payah. Selalu biasa duk bergerak bebas kan. Lepas tu kena mematuhi pelbagai peraturan. Nak keluar kena pakai mask. Lepas tu susahlah kita kata. Tak seronok, tak suka kan. Okey, jadi sama juga. Kalau isytiharkan darurat bukanlah benda yang seronok. Rakyat akan derita ataupun sengsara. Ditambah pula pada waktu ni adalah darurat yang diisytiharkan disebabkan oleh masalah keselamatan. Lagilah risau. Nak keluar pun rasa tak selamat. Okey. Jadi kita tengok rakyat derita. Derita daripada segi apa? Okey. Yang pertama, derita kerana ekonomi terjejas. Komunis pada waktu ni, cara dia nak hilangkan keyakinan rakyat terhadap kerajaan British, dia saja melumpuhkan ekonomi British. Dia melumpuhkan ekonomi di tanah Melayu. Iaitu apa yang dia buat? Dia membakar ladang. Memusnahkan lombong. Okey, jadi kesan dia menjejaskan ekonomi pada waktu ni. Itu punca daripada komunis lah, menjejaskan ekonomi kita. Terjejas sebab apa? Kemusnahan sumber-sumber ekonomi. Macam saya abang tak sat ladang dibakar, lombong diletupkan, dimusnahkan. Okey. Lepas tu yang kedua, rakyat derita, sengsara. Sebab apa?
Padi atau makanan kurang. Padi atau makanan kurang. Kita sehari-hari tak makan nasi pun tak boleh duduk. Ni lama 12 tahun masalah makanan berkurangan. Okey. Jadi bila makanan berkurangan, apa yang berlaku tadi dia abang berlaku masalah apa? Berlaku masalah apa? Apa dia? Kurangan makanan. Kurang makanan. Bila makanan kurang kena buat apa? Harga naik. Okey, lagi apa dia? Apa dia buat apa? Buat apa? Catuan makanan. Buat lagi. Catuan makanan. Catuan makanan. Makanan terpaksa dicatu. Maksudnya kerajaan, kita bukan kerajaan, kita ni tak bolehlah nak dapat sumber makanan utama tu sesuka hati kita. Ada kadar sahaja yang dijual kepada kita lah. Tu catuan makanan. Dan bila tak cukup makanan, jadi apa? Jadi lapang lah. Tak cukup makanan, jadi kebeluran, terpaksa gantung kepada ubi kayu, keledek dan jagung. Makanan sampingan. Tu kata-kata masalah daripada kekurangan makanan ataupun tanaman padi lah dimusnahkan pada waktu ni. Okey, tu kesan dia. Kita pun sengsara dan derita. Okey, sasaran peras ugut. Itu menyebabkan rakyat derita juga. Sasaran peras ugut bagi golongan peniaga, pelombong, pemilik ladang. Mereka ni selalu jadi mangsa peras ugut. Siapa ugut mereka? Komunis lah. Contoh awak buka kedai pada waktu ni. Komunis perlukan barangan keperluan. Dia mai ke kedai awak. Awak tak boleh bagi barang keperluan kat dia. Awak akan dihukum. Awak akan didenda dan kemungkinan kedai awak akan dibakar. Derita tak? Deritalah, sengsara, susah benda tu pada zaman darurat ni. Okey, lepas tu sukar bergerak macam awak sebut tadi apa dia? Zaman PKP tu. Ada perintah kawalan pergerakan. Sama juga pada waktu ni. Tak bebas nak bergerak. Mereka bagi time dia waktu mana boleh keluar. Ni adalah usaha nak menangani komunis di bawah perintah berkurung. Jadi bila susah bergerak, dia menjejaskan aktiviti seharian kita. Nak keluar bekerja pun susah. Jadi deritalah, sengsara. Disebabkan terpaksa mematuhi perintah kawalan pergerakan. Perintah berkurung. Itu kita tengok kesan yang kita kata rakyat akan derita dan sengsara pada zaman darurat. Itu sebab kita sengsara tu, ekonomi terjejas, makanan tak ada, jadi sasaran peras ugut. Okey. Dan susah nak bergerak lah. Okey, yang ketiga. Hubungan kaum renggang. Agak-agaknya sebab apa hubungan kaum renggang? Sebab apa? Kenapa darurat menyebabkan hubungan kaum renggang? Sebab apa? Sebab apa? Sebut. Sebab apa? Sebab pertempatan Pertempatan baru. Pertempatan yang sama. Pertempatan sebenarnya disebabkan oleh masalah perkampungan baharu ataupun pertempatan semula penduduk. Yang tu yang menyebabkan kita hubungan antara kaum ni jadi renggang. Sebab apa? Pada waktu ni bila dia buat pertempatan baharu, bila kerajaan buat pertempatan baharu, selalunya satu pertempatan tu untuk satu-satu kaum. Dia buat perkampungan baru, dia kata orang Cina. Jadi orang Cina tu duduk dalam kawasan perkampungan baru lah. Perkampungan baru ni dia akan dipagari. Keliling dia akan dipagar. Lepas tu pagar dia kalau kita nak keluar ada kawalan keselamatan. Maksud dia tak bebas nak keluar. Okey, kesan dia apa dia? Orang Cina tu terkumpul dalam satu kawasan. Contohlah kalau perkampungan orang Cina. Melayu duduk kat mana? Duduk kat perkampungan lain, tempat yang lain. Okey, jadi bila kaum-kaum ni dikawal dalam kawasan masing-masing, kita tak boleh bersosial dengan kaum yang lain.
Maksudnya perhubungan kita tu terbatas. 12 tahun dijarakkan hubungan tu. Apakah kesan dia? Jadi renggang lah. Sebab tak boleh nak bersosial dengan kaum yang lain. Itu punca daripada pertempatan semula ataupun penubuhan kampung baharu. Itu kita tengok dia punya ni. Okey. Contoh dia bagi tahu kampung baharu dominasi kaum selalunya kaum Cina. Dan kampung baru ni disediakan segala kemudahan lah siap-siap dalam tu supaya depa tak ada alasan sangat nak keluar daripada kawasan perkampungan depa. Okey. Lepas tu dah Melayu pula kekal di kampung macam awak-awak Ustaz. Orang Melayu duduk kat mana? Kampung. Kaum lain duduk dalam perkampungan baharu. Jadi berlaku apa? Pengasingan. Pengasingan itulah yang menyebabkan renggangnya hubungan. Itu kita kata kesan daripada segi sosioekonomi. Okey, jadi hari ni kalau awak tengok kita ada 6 faktor yang awak kena ingat lah. 6 isi daripada 2 aspek tersebut. 3. Okey, sosioekonomi iaitu menyebabkan kos perbelanjaan meningkat. Yang kedua, rakyat derita. Yang ketiga, hubungan kaum renggang. Ada lagi tak? Ada satu lagi. Jumlah korban. Agak-agak jumlah korban tu pada meningkat ke kurang? Confirm lah meningkat kan? Jumlah korban meningkat. Pada waktu ni ramai yang terkorban. Siapa yang terkorban? Pasukan keselamatan. Komunis. Orang awam. Terkorban. Bukan saja kita kata masyarakat tempatan kita, termasuklah komunis juga dikira sebagai sumbangan ke arah peningkatan jumlah korban. Itu kita tengok kesan zaman darurat. Jadi ada berapa semua? 7 lah. 7 faktor yang awak kena ingat lah isi yang hari ni. Bila awak ingat tu, kena buat pembahagian siap-siap. Ada kesan dalam politik, ada kesan dalam sosioekonomi. Seelok-eloknya kita susun faktor tu secara sistematik lah sebab kita takut soalan tu dia tanya mengikut aspek. Tak ada lah kita jawab berselera ikut dan kita. Faham tak? Okey. Itu kita tengok kesan zaman darurat. Yang kita nak belajar hari ni itulah. Ada apa-apa tak? Jelas tak tentang penerangan tu? Kesan darurat tengok daripada dua aspek. Boleh ingat tak agak-agak? InsyaAllah. Okey. Kita tengok macam mana kita nak ingat faktor ni. Macam mana kita nak ingat faktor ni dengan cara yang mudah. Supaya mudah kita ingat. Okey. Iaitu okey. Ni cara nak ingat dia. Jom ingat, mari kita try ingat. Okey. Iaitu kita ingat untuk ni isi apa? 3P ni. Aspek apa? Politik. Kita ingat dengan menggunakan 3P. 3P tu akan bantu awak ingat. Yang pertama apa dia? P untuk peningkatan jumlah warga negara. Tadi untuk isilah, untuk huraian tu kena baca, kena ingat sendirilah tu. Okey. P yang pertama untuk peningkatan jumlah warga negara. Yang kita tengok tadi warga negara apa yang bertambah daripada orang Cina dan India. Okey, tu P yang pertama. P yang kedua, penubuhan MCA. Kita ambil perkataan yang bermula dengan huruf P juga. Penubuhan MCA. Yang bantu kerajaan
Bantras komunis. Bantu daripada segi apa? Kewangan. Dapat duit daripada mana? Jualan loteri. Okey, dan dia juga adalah untuk menghapuskan sentimen Cina menyokong komunis. Bukan semua Cina sokong komunis. Itu huraian dia. Okey, P yang ketiga. Percepat kemerdekaan. P yang ketiga, percepat kemerdekaan. Kaitkan dengan penubuhan CLC. Percepatkan kemerdekaan, nak mula awak punya huraian, ingat CLC. Okey, boleh 3P tu untuk aspek politik. Politik pun P juga. P dengan 3P. Peningkatan, penubuhan, percepat. Okey. Tu cara untuk ingat tentang kesan dari segi politik. Okey, nak ingat yang kedua. Nak ingat yang kedua macam mana pula? Pesan apa? Sosioekonomi. Okey, yang kedua. Macam mana nak ingat sosioekonomi? Guna akronim SUKAR. Guna akronim SUKAR. Kaitkan dengan apa tadi? Derita, sengsara. Sukar lah benda tu. Okey, sukar daripada segi apa? S adalah untuk rakyat sukar bergerak. S tu sukar bergerak. Sukar bergerak kaitkan dengan apa tadi? Kalau huraian? Perintah berkurung. Bila sukar bergerak, susah nak bekerja. Susah nak buat aktiviti harian. Tu S untuk sukar. S untuk sukar. Yang kedua, U untuk ugutan komunis. Siapa yang komunis ugut? Peniaga. Tadi dah abang dah kan? Peniaga diugut jadi mangsa peras ugut. U tu adalah untuk ugut. Tak mau ugut, bolehlah ugutan. Sama je lah. Ugut bagi tahu siapa yang menjadi mangsa ugut. Kalau tak ikut dia, kenalah hukuman daripada komunis. Okey, tu U yang pertama lah, iaitu U untuk ugutan. Tadi S untuk sukar. Okey, K. Untuk apa? Kos. K untuk kos. Kos perbelanjaan tinggi. Ataupun awak guna macam ayat tadi tak apa. Kos perbelanjaan meningkat. Yang penting K tu. Kos. Kos perbelanjaan meningkat. Meningkat sebab apa tadi? Nak buat apa? Kampung baru. Itu salah satu huraian awak lah. Kenapa meningkat? Sebab nak buat perkampungan baru. Perkampungan baru ni makan kos yang besar. Kalau ingat berapa kerajaan belanja setahun? 120 juta setahun. Itu perbelanjaan kerajaan zaman darurat. Okey, K untuk kos. A, anggota keselamatan terkorban. Anggota iaitu A tu untuk anggota. Anggota keselamatan terkorban. Selain tu siapa lagi terkorban? Komunis, orang awam. Jadi yang terkorban tu kalau kat sini dia kata anggota keselamatan saja, awak tambah lagi siapa lagi yang terkorban. Bukan anggota keselamatan saja. Orang awam dan juga komunis juga turut terkorban. Okey. Kemudian yang terakhir adalah, yang terakhir kita ada R. Renggangkan hubungan antara kaum. Kesan daripada penempatan yang
berbeza, iaitu penubuhan kampung baru. Okey, S1 tu cikgu tertinggal. S ada 2. S1 lagi tu iaitu untuk sukar juga, sukar mendapatkan makanan. Bila sukar dapat makanan, berlakunya catuan. Berlaku catuan. Selain pada tu, kena bergantung pada ubi kayu, ubi keledek dan juga jagung. Ini formula cara awak nak ingat. Macam mana awak nak ingat kesan dia daripada aspek politik guna 3P. Lepas tu daripada sosial guna perkataan sukar. Janganlah akronim ni pun awak lupa. Faham tak? Akronim tu kena ingat dan setiap huruf dia tu kena tahu untuk apa huruf tu. Boleh tak? Boleh ingat tak? Kalau kita cuba lagi boleh tak? Agak-agak. InsyaAllah. Ingat apa? 3P. Ingat sukar. S ada 2. Hak lain satu-satu sahaja. S yang pertama untuk apa? Sukar untuk apa? S yang kedua untuk apa? Sukar bergerak, sukar dapat makanan. Okey, boleh? Kalau cikgu nak cuba boleh? Nak suruh awak cuba ingat ke tak dengan menggunakan formula yang cikgu bagi ni? Boleh? Kita try senaraikanlah apa yang awak belajar hari ni. Jadi kita nak cuba senarai balik setakat mana yang awak dapat untuk tajuk ni. Okey. Dah bersedia? Untuk aktiviti yang kita nak menguji kefahaman awak tentang tajuk ni lah. Boleh? Okey. Kita akan buat satu aktiviti yang mana awak akan menulis jawapan. Awak akan menulis jawapan ni di whiteboard lah. Okey. Kita akan tulis isi-isi yang kita bincang tak Sat? Berkaitan dengan politik dan sosial. Awak boleh tulis jawapan, boleh menggunakan jom ingat tak Sat? Guna 3P dan juga sukar. Ataupun apa-apa jawapan, apa-apa isi yang awak boleh faham Sat sewaktu penerangan yang awak ingat. Okey. Jadi awak akan tulis ni secara bergilir-gilir. Akan tulis secara bergilir-gilir. Cikgu akan bagi pen sebelah laki satu, pen sebelah perempuan satu. Okey. Dan awak kena senaraikan isi tu dekat depan lah. Okey, iaitu yang pertama cikgu nak awak tulis kesan daripada aspek politik. Yang kedua cikgu nak, main sebelah ni dia akan tulis aspek sosioekonomi. Okey. Satu pen akan bergerak belah ni lah. Saya kalau tak berapa nak ni, awak tukar dengan pen lah. Satu lagi akan bergerak belah ni. Tutup buku. Tutup buku. Kita nak tengok setakat mana awak ingat. Tutup buku. Awak boleh pass pen tu bukannya ikut urutan. Awak boleh pilih kawan mana yang awak berkenan.
Awak nak uji juga kawan awak bawa pen tu pi kat kawan awak. Boleh tak? Faham? Clear? Okey, tutup buku. Seorang tulis satu sahaja. Seorang tulis satu sahaja, lepas tu awak pass pen tu ke kawan awak. Okey? Okey, orang yang pertama boleh bergerak tulis kat depan. Satu isi sahaja. Tak apa nak dekat. Pen dia ni dekat tak? Tak dekat kot. Ambil ni, ambil ni. Ambil ni. Tu, elok tu. Ni pas pen ni. Saya pinjam tak? Pinjam tak? Okey. Tulis terus. Kawan bagi pen je, awak bergerak main tulis. Huraian tak apa, tak tulis apa. Tak apa, tulis tiga. Ataupun nak tulis huraian pun boleh. Awak nak tulis huraian pun boleh, tak semestinya isi. Seberapa banyak awak boleh dapat daripada tajuk yang kita bincang ni, berapa banyak maklumat yang awak dapat, awak tulis kat depan ni. Tak semestinya 3 isi tu saja tadi. Kalau 3 P tu saja kan, 3 sajalah. Ni tudung ni. Boleh bagi saja secara rawak, tak sebenarnya ikut urutan. Apa info yang awak dapat daripada tajuk yang kita belajar ni, awak tulis saja. Termasuklah huraian dia. Paling banyak markah ada 8 markah kalau dalam esei. Jadi paling kurang 8 lah kena senarai. Try. Apa saja info yang awak dapat hari ni?
Awak tulis je jawapan awak, saya kita akan murnikanlah benda ni. Kita boleh betulkan. Tak apa, eja je macam mana. LOCK. Lock, LOCK. Ada lagi? Bahagian politik. Siapa nak cuba? Okey. Boleh bagi kat kawan yang nak cuba. Kita try kumpul. Dia boleh dapat ada 8 markah. Boleh? Tak ada masalah. Nak bagi balik kat kawan awak pun boleh. Kawala. Laki dah 7 dah, satu lagi. Boleh lagi dapat markah 8. Perempuan cukup lagi 8. Lebih dah. Cukup lagi 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Okey. Cukup dah. Cukup lagi 8. Awak kat mana? Nak betulkan? Ada jawapan nak betulkan? Okey. Ni jawapan yang awak tulis. Terima kasih. Okey, ini kesan yang awak dapat. Ni yang awak dapat hari ni. Kalau dalam exam boleh dapat macam ni, insya-Allah dapatlah full mark. Insya-Allah dapat. Okey, maksud dia tak ada kalau dalam proses penerangan tu ada juga yang awak dapat, kalau tak banyak pun sikit. Kalau sikit balik lagi macam biasalah, kena ulang kaji semula. Okey, mari kita tengok aspek politik. Isi yang pertama, peningkatan jumlah warga negara. Betul tak duduk dalam politik? Okey, tu yang pertama. Dapat dah markah kat sini. Yang kedua, penubuhan MCA. Okey, betul? Percepat kemerdekaan. Ini awak guna apa tadi? 3P. Awak guna akronim 3P. Yang selebihnya ni adalah huraian dia. Kita boleh tengok yang ni 1.2 juta orang Cina apa dia? Ayat dia kena lengkap lah nanti. Kalau dalam exam tulis bagi lengkap. Dapat kewarga negaraan. Hak ni duduk dalam isi mana? Peningkatan jumlah warga negara. Huraian dia tetap akan dapat markah juga walaupun huraian. Faham tak? Okey, lepas tu penubuhan CLC. Ini isi yang mana? Percepat kemerdekaan. 180,000 orang India naknya dapat kewarga negaraan. Yang ni pun sama, dapat kewarga negaraan. Yang ni isi? Nombor 1. Peningkatan jumlah warga negara. MCA ditubuhkan oleh Tan Cheng Lock. Isi? Penubuhan MCA. Maksud dia awak ada isi, awak ada huraian, clear lah. Tak ada masalah. Bukan isi saja. Okey, lepas tu menjalankan kutipan derma melalui jualan loteri kebajikan. Jualan loteri kebajikan. Ni isi yang mana? Kesan daripada penubuhan MCA. Boleh dapat tak 8 markah ni? Dapatlah. Maksimum kita untuk esei 8
Makkah. Kalau untuk struktur selalunya struktur 4 makkah sahaja. Okey, kemudian aspek sosioekonomi pula. Kita tengok hak lelaki pula boleh dapat tak makkah sampai 8 macam perempuan. Okey. Sukar bergerak. Dia guna akronim apa tadi? S, sukar. Okey, boleh bagi tak ni? Dapat. Rakyat sukar dapat makanan. Boleh? S yang kedua tadi. Sukar. Kawasan ladang dan lombong jadi sasaran komunis ataupun dimusnahkan. Dimusnahkan oleh komunis. Bolehlah. Dapat makkah juga tau ni. Okey. Lepas tu ugutan komunis. Hak tu kena jelas sikit. Ugut siapa? Peniaga. Kita tambah perkataan apa? Peniaga. Jadi ugutan komunis. Bila ugut tak boleh penuhi permintaan dia, kedai akan dimusnahkan, akan dibakar. Okey, siapa selalu jadi mangsa ugutan selain pada peniaga? Peladang, pemilik lombong. Itu mangsa ugutan dia lah. Okey, lepas tu bolehlah di sini ada kaitan juga. Anggota keselamatan komunis dan orang awam terkorban. Ni akronim untuk huruf hak ni untuk apa tadi? Sukar. Ugut. Kita dah ada apa dah tu? S, U, ada lagi? A. Lepas tu, kos perbelanjaan meningkat. Kos. K. Ada akronim kos yang awak guna tadi, huruf K. Kos perbelanjaan meningkat. Ada huraian dia tak dalam ni? Ada tak berkaitan kos perbelanjaan meningkat? Yang akan dapat makkah. Tang mana? 120 juta. Ini huraian dia. Sukar, iaitu awak akan dapat lagi. Awak bagi contoh bukti yang peningkatan tu meningkat. Lepas tu, kawalan keselamatan yang ketat. Okey, hak ni pun boleh, iaitu perintah berkurung. Huruf apa hilang tu? R. Tang mana? Renggang. Awak tak guna yang tu. Tak apalah, tak ada masalah. Dapat juga makkah. Tak semestinya kita bergantung. Cuma kalau nak mudah ingat, guna akronim dia. Sukar. Hak ni pun boleh dapat 8 makkah lah. Yang ni adalah renggang. Hubungan kaum renggang. Hak tu sajalah, tak tertinggal. Okey. Boleh tak? Ada apa soalan? Dalam exam kalau keluar boleh jawab tak? InsyaAllah dapat 8 makkah. Sebenarnya tak susah pun tajuk dia. Semuanya sebenarnya kita boleh guna logik akal untuk ingat fakta ni. Dalam keadaan yang tak selamat, inilah yang akan berlaku. Kesan-kesan yang akan timbul. Okey. Kita nak buat pula lagi satu kuis supaya awak lebih ingat apa yang kita belajar tajuk hari ini. Ya, ada apa? Mengingatkan ada apa-apa panggil. Okey. Tolong padam buat. Ada tak tu duster?
Okey, kita akan buat lagi satu aktiviti pengukuhan. Iaitu depan awak ada laptop. Dalam setiap baris ada laptop. Okey, buka laptop tu. Okey, yang ni aktiviti berkumpulan. Jadi cikgu nak masing-masing bergerak ke laptop yang ada dalam setiap baris. Buat naik password pula. Okey, awak pergi kepada Google Chrome. Pergi pada Chrome. Lepas tu, di sebelah kanan ada bookmark. Siapa tak ada bookmark, dia tengok sebelah kiri ada 4 titik. Ambil bookmark, ada tajuk berkaitan tingkatan 4. Dan, okey, jangan mula lagi. Kita tengok bagi semua kawan boleh buka dulu. Boleh tak tu? Hak depan. Tunggu saat. Bila saya kata mula sekali, baru mula. Boleh tak? Ambil all bookmark tu. Oh, slow lah. Tadi pun slow macam ni. Mana dia? Jangan duk tengok tang lain. Jangan duk tengok tang lain, tengok kat yang cikgu suruh buka je. Okey. Ni adalah aktiviti yang mana awak kena selesaikan susunan ayat yang diberi. Ada 10 ayat dalam tu. Okey, kumpulan yang siap awal ataupun siap terbanyak sebelum cikgu kata stop, dia ada ganjaran dia lah. Ada ganjaran. Jadi bila siap tu, sebelum cikgu kata stop, angkat tangan. Wakil angkat tangan. Tu antara pemenang dia lah. Okey, tutup segala buku. Tutup segala buku. Kita nak pengetahuan yang awak dapat tak sat saja. Sebab kita nak buat satu aktiviti yang awak dapat hasil dia hari ni. Faham tak? Okey, tutup buku. Cikgu nak semua buku tutup di atas meja. Tutup. Okey. Ready? Dalam kiraan 1, 2, 3. Mula. Duduk pas mouse sebelah dah. Kenapa tak guna mouse? Mouse lagi senang.
Apa dah? 5. Ha, cepat. Cepat. Buat duk tanya orang, buat. Okey. Ada. Kumpulan yang pertama ada menang. Okey, bermaksud ada lagi 2 sampul. Kumpulan yang pertama dah dapat sampul yang pertama. Okey, kumpulan yang kedua. 1 lagi sampul. Sepuluh.
Tiga saja. 3 pemenang. Okey. Kita dah ada 3 pemenang. Tahniah. Okey, tepuk tangan. Menang. Okey. Bukannya kita kata tu dah abang, manusia ni bukannya tak reti, lambat dengan cepat saja. Yang laptop pula dah. Yang lambat tu kena berulang-ulang kalilah study supaya lebih cepat dapat. Okey, wakil kumpulan yang pertama mai ambil ganjaran awak. Okey. Okey, ni untuk kumpulan yang pertama menang tadilah, tahniah. Kumpulan yang kedua wakil. Okey, tahniah. Kumpulan 3 kan? Okey, ya. Okey. Okey, tu apa yang kita belajar hari inilah. Okey. Letak laptop tu di tepi, kita nak buat kesimpulan tentang tajuk apa yang kita belajar hari ini. Okey, tak apa, lain kali cuba lagi. Okey. Jadi dah 2 aktiviti pengukuhan yang kita buat dan adalah hasil dia, saya yakin awak ingat benda yang kita belajar hari ini, iaitu kita belajar tentang kesan zaman darurat. Ada berapa kesan? 2 aspek. Ada 2 aspek. Politik dengan sosioekonomi. Okey, politik cara nak ingat guna 3P. Yang baki-baki dia tu sesuaikan dengan 3P tu. Maksud dia bila awak bagi huraian tu saya panggil baki-baki dia lah tu. Sesuaikan dengan huraian dia. Kemudian yang kedua, sosioekonomi, kita guna akronim SUKAR. Kita guna akronim SUKAR. Jadi setiap huruf dia, SU tu untuk apa, U untuk apa, K untuk apa, kena ingat. Okey, kita belajar hari ni pasal kesan zaman darurat. Dan sebenarnya ada iktibar dia. Apa yang kita dapat iktibar daripada zaman darurat? Okey, antara dia, kita ni kena berhati-hati dengan anasir luar. Jangan masuk saja apa-apa anasir daripada luar, kita terus terima tanpa siasat. Tanpa ambil tahu, ikut sahaja. Faham tak? Tu kita kata kena berhati-hati. Macam mana dulu datangnya ideologi komunis. Jadi bila ada orang terpengaruh dengan komunis, tu yang menyebabkan berlakunya keadaan yang tak selamat dan terpaksa kerajaan isytiharkan darurat. Itu iktibar yang pertama, iaitu apa dia? Kadang soalan kita ada pengajaran, ada iktibar, iaitu kena berhati-hati dengan anasir luar. Yang kedua dalam tajuk ni juga sebenarnya iktibar yang kita dapat adalah tentang kerjasama pun boleh, kerjasama pelbagai kaum untuk mengatasi sesuatu masalah lah. Contoh kita tengok macam mana China turut bekerjasama dengan orang Melayu untuk mempertahankan tanah Melayu daripada komunis. Lepas tu yang ketiga, apa lagi iktibar yang awak dapat? Pengajaran yang awak dapat daripada tajuk ni? Apa dia? Tak semua bangsa Cina menyokong komunis. Apa pengajaran tu? Jangan bersifat resis. Jangan berpandangan bersangka buruk dengan orang lain. Awak janganlah label Cina sebab kita nak buat kesimpulan dia, iktibar dia. Maksud dia dengan siapa-siapa pun sebenarnya kita jangan bersangka buruk. Lepas tu sebenarnya yang keempat pun kita dapat iktibar dia adalah pentingnya pemikiran yang strategik untuk menyelesaikan masalah yang berlaku. Okey, tu antara iktibar lah. Yang iktibar ni selalunya dia boleh naik dalam soalan pecahan ABC, C. Soalan kebat, pecahan C selalunya lah. A dengan B tu adalah soalan fakta. Okey. Tu tajuk yang kita belajar hari ni. Ada persoalan tak?
Kalau tak ada soalan, cikgu nak bagi soalan. Okey, iaitu cikgu akan bagi latihan berkaitan dengan tajuk ni lah. Okey, ini antara latihan yang nanti awak akan selesaikan di rumah. Tapi sebagai kerja rumah awak lah. Tapi cikgu nak kita bincang dulu secara ringkas benda apa yang nak ditulis dalam jawapan ni dan laksanakan di rumah sebagai kerja sekolah awak. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Okey, pengisytiharaan darurat di Tanah Melayu bermula pada tahun 1948 hingga 1960, mengambil masa selama 12 tahun. Ia merupakan titik hitam dalam sejarah negara dan perlu direnungi oleh generasi kini. Okey, tengok dia ada 3 pecahan. A, mengapakah tindakan tersebut dilaksanakan? Tindakan apa? Darurat. Okey, tindakan tersebut tu awak highlight kan. Tersebut tu benda apa? Darurat. Sebab tu dia kena baca. Dia punya salam soalan dia tu. Jangan tinggal. Sebab daripada situ kita tahu benda apa dia nak tanya. Gariskan. Tersebut tu benda apa? Darurat. Okey, mengapa tindakan darurat dilaksanakan? Okey, yang ni awak kena senaraikan tentang keganasan komunis. Yang tu sebenarnya ada dalam video yang pertama yang kita buat, yang kita tengok tadi. Okey, antara dia keganasan komunis apa dia? Membunuh 3 orang pengurus ladang berbangsa Eropah. Tu antara jawapan dia. Jadi bila berlaku pembunuhan tu, kerajaan mengisytiharkan darurat. Okey, kenapa lagi dilaksanakan darurat? Kerana Jepun melaksanakan gerakan bersenjata. Sebab tu kerajaan isytiharkan darurat. Yang ketiga, komunis buat apa? Melumpuhkan ekonomi. Yang tu dia buat apa? Melumpuhkan ekonomi, dia memusnahkan ladang. Bakar ladang. Bom Lombong. Okey, kenapa juga awak kena bagi 4 jawapan lah? Sebab 4 markah. Iaitu mengancam keselamatan orang atau orang awam. Dan juga pasukan keselamatan. Berlaku situasi itulah kerajaan isytiharkan darurat. Yang tu ada dalam video yang pertama yang cikgu tayang tadilah. Mula-mula tadi tu. Okey, B. Huraikan kesan-kesan zaman darurat terhadap negara kita. Gariskan apa? Kesan zaman darurat. Ada tak dia fokus aspek mana? Tak ada. Bila tak ada? Bagi dua-dua aspek tadi. Guna 3P dan sukar. Boleh tak tu? Okey. C, awak jawab berdasarkan poster. Okey, walaupun dia bagi poster, tapi dia ada bagi soalan. Jangan terus jawab saja. Tengok kehendak yang pertama dia nak apa? Hurai maklumat yang terdapat dalam infografik di atas. Kurungkan. Itu satu kehendak yang awak kena cerita dalam jawapan awak sekali. Maksud dia tengok gambar, benda apa dia nak cerita. Yang kedua, ada yang lain tak dia tanya? Peranan anda ketika darurat. Apakah peranan anda ketika darurat? Okey, tengok pada gambar, boleh faham tak dia suruh buat apa? Cari poin dulu baru buat huraian.
Elok apa? Elok 3S iaitu kawasan sesak, sempit dan jangan sembang dekat. Elok sembang dekat. Lepas tu sambung dengan apa? Supaya. Guna teknik MKH tu. Sambung dengan supaya. Point dia poster tak Sat? Faham tak? Lepas supaya, kena bagi apa? Contoh. Lepas contoh, kesan. Settle satu perenggan. Settle tentang infografik tersebut. Yang kedua, buatlah perenggan yang kedua. Peranan saya ketika darurat mematuhi undang darurat. Mematuhi undang. Lepas tu bagilah uraian awak. Boleh? Okey, yang tu sebagai kerja rumah awak lah. Balik, tampal dalam buku latihan. Lepas tu buat. Nanti cikgu nak tengok ada jawapan. Jangan suci bersih buku tu lagi. Tak ada jawapan, ada kertas saja. Tapi selalunya awak buat. Cikgu tahu, yakin awak buat. Okey. Tu je tajuk yang kita belajar hari ni. Laptop. Sebelum keluar, mouse masuk balik dalam kotak dia elok-elok. Macam mana awak dapat tadi, macam tu lah balik awak simpan kotak dia. Okey, dan sebelum keluar lagi, laptop letak dekat meja 27, belakang sekali. Susun pada meja 27 beserta dengan mouse di atas laptop tu. Lepas tu, kursi pastikan masuk balik bawah meja. Elok-elok. Boleh tak? Okey, dan bergerak pergi ke kelas. Okey kelas, kita kelas. Terima kasih cikgu.